Kak Yang buat salad Jepun Sichuan ni. Lepas tu Kak Yang goreng ayam, makan dengan nasi putih. Berselera betul kami makan satu keluarga. Nak buat dia senang je. Belilah timun Jepun ni. Timun biasa pun boleh. Buang empuluh dia. Lepas tu kita empuk-empuk lah macam ni. Kita patah-patahkan timun tu. Kita buat macam ni. Timun tu rasa macam lagi manis. Kemudian kita potonglah cili padi. Ikutlah kita nak pedas mana. Masukkan 2 sudu teh bawang putih yang dicincang. Masukkan dia Sichuan peppercorn. Inilah dianya. Kalau tak ada pun tak apa. Masukkan minyak panas ikut banyak mana yang kita nak. Masuk garam. Masukkan daun ketumbar. Perah lemon. Kemudian kita kacau-kacau. Tuangkan atas timun Jepun tadi. Kita gaul lah bagi rata. Taburkan gula. Lupalah Kak Yang, gula tu nak bagi dia rangup. Kalau boleh simpan dalam peti ais dulu, makan sejuk-sejuk pun sedap. Tapi macam ni pun sedap juga.